Banyak tiang-tiang besar ni adalah Casuariana Inn. So basically yang ini dulu adalah rumah tempat British duduk kan, ataupun tempat tentera-tentera dia berehat bagai semua sekali kat sini kan, kat dalam tu ke mana kan. So bila Malaysia merdeka je, tempat ni dia ubahlah jadi hotel lah. Itu lah nama dia Casuariana Inn. Dulu hotel ni dia agak popular lah, sebab kalau korang tengok belah sana, yang itu ada petasik Taiping tau. So view dia agak lawa lah. Tak silap aku, hotel ni dulu dia ada dalam 26 bilik. Tapi sayangnya 2010, 2011 lebih kurang macam tu, tempat ni mungkin mahal sangat nak operation dia kan. Ialah bangunan lama, lepas tu dia ditutup sampailah sekarang. Ni kalau untuk kalau korang nak shoot content ke ataupun wedding punya lawa lah. Cuma sekarang ni telah dimemekkan benda seram-seram ni sunyi. Padahal lawa kan. Asyik-asyik seram. Come on lah geng. So kalau korang-korang datang dekat Taman Tasik Taiping, datang lepak sini kan, chill-chill lah. Cuma tengok sekarang tu dah ada macam-macam cat, ada macam-macam. Orang buat apa dalam tu kan. Aduh agak sayang lah actually. Kalau dapat buat something kat sini, lawa akan balik kan, dapat tempat chill. Ui jadi sebab belakang tu betul-betul Taman Tasik lawa. View dia